Okey, episod ni kita borak pasal jantung dan pemanduan dia. Best ke tak? Penting ni. Okey, selamat kembali. Kita nak borak pula pasal engine dia yang best tu. So, bawah bonnet ada 3 liter V6, 340 PS dan 450 Nm of torque. Pickup dia sedap, tak jerky, tak fake sound. Kau tekan, dia gerak smooth je. Untuk saya, engine dia ada rasa macam lazy sikit lah, tapi in a good way. Lazy meaning, okay, nak chill, nak drive slow-slow, best. A lot of cars nak bawa slow tak best tau. Pasal dia macam just eager to go through the gears, eager for the turbocharger to masuk, nak just instant power. Dia tak ada kat sini. Dia memang built for just smoothness. So kalau nak bawa chill-chill, memang best kereta ni. Memanglah banyak engine kecil sekarang turbocharge semua memang best and powerful. Tapi saya rasa untuk saya, dia still rasa macam so eager to go. Dia tak boleh bawa slow because ada gear changes and stuff like that. Turbocharge nak masuk, boost nak build up. Tapi untuk kereta ni memang just rasa chill je lah. I like driving this car slow because dia memang vibe dia lazy, relax like that. Ride dia solid, corner sedap, highway senyap. Air suspension ni memang buat semua rasa smooth. Kalau kau cari SUV nak tunjuk-tunjuk, beli je X5 atau GLE. Tapi kalau kau nak kereta yang tahu dia power tapi tak kecoh, Touareg ni pilihan kau. Ini luxury untuk orang yang tak perlu pengesahan dari orang lain. Dah stabil, dah cukup, just nak enjoy. Kalau kau faham vibe dia, kau tahu kenapa Touareg ni understated. Tak perlulah bincang pasal kereta ni sangat. Just buy, drive and just relax. Okey lah, Volkswagen ni bukan untuk semua orang. Tapi kalau kau tahu, kau tahu. Ini bukan pasal lencana. Ini pasal SUV yang bagi spesifikasi flagship, keselesaan kelas pertama dan kuasa V6 sebenar tanpa markup yang melampau. Touareg ni mungkin tak popular, tapi dia bukan calang-calang, okey?